Hari ini, idea untuk hidup di angkasa bukan lagi fantasi. Semakin ramai orang terbang ke orbit. Melancarkan roket menjadi lebih murah. Stesen kini dibina semakin kukuh. Mereka kini hidup di sana hanya secara bergilir-gilir. Namun, segala-galanya menunjukkan kemunculan kawasan perumahan dan juga seluruh daerah. Manusia akan datang, bekerja dan pulang seolah-olah dalam tugasan. Ini adalah permulaan era baharu. Kita berada di ambang perubahan besar. Kota angkasa bukan menara atau jalan. Ia adalah modul yang bersambung dengan laluan. Tiada pintu masuk di sana. Ada kapsul tidur, gimnasium dan sudut tumbuhan. Semuanya ringkas, bersih dan direka teliti. Sesetengah modul ada graviti buatan. Modul lain pula tiada graviti. Di dalam semuanya senyap. Di luar ada panel solar, radiator dan kapal angkasa yang mendekat. Semuanya dibina secara blok, seperti Lego. Ini memudahkan ubah suai dan penambahan. Stesen-stesen angkasa besar dibina di orbit mengelilingi bumi dan juga berhampiran bulan. Ini sangat mudah diakses, membolehkan kita sampai dengan cepat. Keadaan di lokasi berbeza-beza pula. Beberapa bahagian stesen dipasang di bumi dan kemudian dilancarkan ke atas. Komponen lain pula dicetak terus di angkasa. Pendekatan ini menjimatkan banyak masa dan juga bahan api. Semakin jauh stesen dari bumi, ia semakin menyerupai sebuah pangkalan utama. Di sana, terdapat kurang kaki tangan, tetapi lebih banyak peluang. Ini amat penting untuk sains serta penerbangan masa depan yang lebih jauh. Cahaya utama datang dari panel suria gergasi. Panel-panel ini sentiasa menangkap tenaga matahari dengan cekap. Sistem udara di sini adalah kitaran tertutup. Ia dibersihkan, diperbaharui dan oksigen penting diperoleh dari air yang diproses. Segala-galanya dirancang berputar dalam lingkaran. Ini penting agar tiada apa yang terbazir. Suhu haba diatur secara automatik. Ini kerana di angkasa, seseorang boleh beku dalam seminit atau terlalu panas dari satu sinaran matahari yang kuat. Setiap perincian kecil telah dikira dengan teliti. Ini meliputi dari sistem ventilasi udara hinggalah ke termostat yang berisi. Semua air dipelihara, bahkan wap dari pernafasan ditukar semula menjadi cecair. Makanan bukan lagi sekadar tiup seperti dulu. Kini mereka guna katil salad dan makanan siap dalam bungkusan. Mereka juga cuba tanam protein dalam unit khas. Dapur mini muncul, tempat boleh panaskan atau masak sesuatu. Yang penting, makanan mesti sedap. Ia pengaruhi mood dan kesihatan. Orang di orbit bukan hanya saintis. Pelbagai profesional turut bertugas di sana. Mereka termasuk juruteknik, doktor, juruterbang, operator komunikasi, jurutera dan tukang masak. Setiap seorang mengendalikan banyak tugas berbeza. Ada yang memantau elektrik, ada yang jaga keselamatan. Ada juga yang membaiki robot. Mereka bekerja mengikut shift. Ada masa untuk rehat dan bersukan. Semuanya seperti kerja shift biasa. Bezanya, tiada apa-apa di bawah kaki. Bumi pula kelihatan jauh di bawah. Di masa depan, bukan sahaja dewasa, malah kanak-kanak akan tinggal di orbit. Pembelajaran akan melalui panggilan video dengan latihan terus di stesen. Dan untuk semua, sukan tanpa graviti, wayang di dinding dan lawatan realiti maya. Ada juga permainan meja berperekat dan siri kegemaran. Anda juga boleh menikmati pemandangan bumi melalui tingkap besar. Ini akan menggantikan taman atau berjalan-jalan petang. Dalam keadaan tanpa graviti, otot dan tulang cepat lemah. Oleh itu, latihan harian adalah wajib. Tanpanya, kaki boleh terlupa cara berjalan. Pemakanan perlu kaya vitamin dan suplemen. Ini mengimbangi kekurangan bebanan biasa. Stesen akan dibina dengan seksyen berputar. Ini agar dapat mengembalikan sedikit rasa berat. Semua ini penting bagi kekalkan kesihatan, walaupun dalam graviti sifar. Tanpa sambungan yang baik, angkasa akan terasa sangat sunyi. Namun, stesen akan disambungkan ke satelit. Jadi, kru boleh menelefon rumah, menyertai panggilan video, menulis mesej dan juga menonton video. Kadang-kadang, isyarat mungkin menjadi lemah. Tetapi, semua ini boleh diuruskan. Misalnya, kita boleh memuat turun filem lebih awal atau merancang panggilan dengan baik. Bagi keluarga, ini amat penting sekali. Mereka akan merasa sentiasa dekat walaupun kita tiada di sisi mereka secara fizikal. Kini, penerbangan ke angkasa mahal dan rumit. Namun, lama-kelamaan tiket akan lebih murah. Pakej pelancongan singkat akan muncul 2 hari atau seminggu. Sebelum penerbangan, pemeriksaan kesihatan dan latihan singkat perlu dijalani. Zon tetamu akan diperuntukkan di stesen. Ia ringkas tetapi selamat. Pelancongan akan menjana pendapatan bagi stesen. Namun, ia akan dipantau ketat. Ini agar tidak mengganggu kerja atau membebani sistem. Di angkasa, semuanya sangat ketat. Ada peraturan siapa bertanggungjawab untuk apa. Cara pertikaian diselesaikan.
Dan apa yang perlu dilakukan jika seseorang melanggar peraturan? Ini bukan sewenang-wenangnya, ini demi keselamatan. Akan ada nasihat khusus, mesyuarat umum dan arahan yang jelas. Semua konflik diselesaikan dengan cepat dan adil. Kerana kesilapan boleh memakan kos yang tinggi. Tiada polis di sana, hanya anda dan pasukan anda. Kebakaran, kebocoran udara dan kerosakan, semua ini sentiasa mungkin berlaku. Oleh itu, di stesen ini, semuanya diduplikasi untuk keselamatan, pam ganti, topeng dan pintu kecemasan. Setiap orang menjalani latihan bagaimana bertindak apabila berlaku kecemasan. Bahkan bau yang pelik pun adalah satu isyarat penting. Dalam kes ekstrem, seseorang boleh berlindung di petak khas atau turun ke bumi. Yang utama ialah ketenangan dan kesediaan penuh untuk sebarang situasi. Di angkasa tanpa berat, bahan yang sukar dibuat di bumi boleh dihasilkan. Contohnya, kristal supertulin atau lapisan logam yang rata. Di orbit juga, mudah untuk memasang struktur besar seperti satelit, antena dan panel suria. Ini menjimatkan berat, ruang dan wang. Pengeluaran ini tidak akan menggantikan yang di bumi, tetapi membuka bidang baharu yang belum wujud sebelum ini. Bekerja di angkasa lepas memang lumayan gajinya. Namun, bayarannya tidak sama rata untuk semua orang. Sebagai contoh, mereka yang menjaga keselamatan atau pengurusan. Mereka akan menerima gaji lebih tinggi. Kaki tangan servis pula mendapat gaji stabil setiap bulan. Penyelidik menerima geran untuk projek mereka. Untuk elak rasa tidak puas hati, allowance tambahan diberikan bagi shift malam. Juga untuk tugas yang rumit. Malah, cuti bergaji di bumi akan diberikan. Ini selepas tempoh kerja panjang di angkasa. Di angkasa lepas, banyak serpihan terbang. Ia bergerak dengan kelajuan sangat tinggi. Walaupun sekecil zarah, ia boleh merosakkan stesen. Impaknya besar. Oleh itu, semua dipantau rapi. Stesen angkasa juga boleh mengelak. Satelit lama dialihkan dari orbit. Ini mengelakkan bahaya. Di dalam, segalanya bersih dan teratur. Tiada barang tidak perlu. Setiap skru di tempatnya. Radiasi juga masalah. Dinding stesen guna air atau bahan khas. Kerja luar dirancang ikut cuaca angkasa. Di stesen, kita boleh kaji tingkah laku organisme hidup tanpa graviti, aliran cecair dan pertumbuhan kristal. Tiada atas atau bawah seperti biasa di sana. Ini membuka idea baru. Semua penemuan membantu di bumi. Ini termasuk perubatan, pembinaan dan tenaga. Eksperimen panjang juga boleh dijalankan di sana. Ini mustahil dilakukan di bumi. Penghuni stesen ini tidak hanya bekerja. Mereka juga mempunyai waktu rehat. Terdapat gimnasium untuk bersukan. Permainan VR dan pertandingan drone turut disediakan. Tayangan filem serta pesta dengan unjuran pada dinding juga sering diadakan. Waktu rehat di sini bukan sekadar hiburan. Ia adalah aspek penting kehidupan mereka. Ia dapat mengurangkan tekanan. Ia juga mengeratkan semangat pasukan. Ini membantu mereka kekal waras di ruang terhad. Keseronokan sebenar merupakan satu teknik kelangsungan hidup. Ia sangat penting. Tiada senjata terbuka di stesen. Namun, perlindungan dari penggodam, saluran komunikasi sandaran dan rancangan kecemasan adalah wajib. Fungsi ketenteraan akan wujud di zon berasingan tanpa mengganggu kehidupan biasa. Ini bukan tentang perang, tetapi tentang memastikan stesen bersedia untuk segalanya, walaupun yang masih kelihatan seperti fantasi. Untuk populasi berjuta-juta, bukan ribuan, kita perlukan penerbangan murah, bahan tempatan dan robot pemasang tanpa henti. Perumahan akan menjadi standard, segala-galanya beroperasi dalam kitaran tertutup, air, udara, makanan. Stesen akan bertukar menjadi bandar-bandar penuh. Ini bukan soal fantasi, tetapi soal masa. Semuanya bergerak ke arah ini. Orbit bukan penghujung, tetapi permulaan. Di sinilah kapal akan dibina untuk penerbangan ke bulan, Marikh dan melangkaui sistem suria. Dari sinilah ekspedisi ke angkasa lepas akan bermula. Stesen akan jadi pangkalan transit. Kru akan berlatih di sini. Kemudian mereka akan melangkah ke tempat yang belum pernah dijejaki. Walaupun segalanya indah dan selesa, ruang tertutup tetap menyesakkan. Oleh itu, perbualan, lepak malam, panggilan video dengan keluarga, pencahayaan hangat dan rutin biasa amat penting. Pasukan dipilih bukan sahaja berdasarkan kemahiran, tetapi juga perwatakan. Matlamat utama adalah kekal menjadi diri sendiri, walaupun jauh daripada semua orang. Untuk apa tinggal di angkasa? Untuk meneroka hal baru, memajukan teknologi kita, menyelesaikan masalah bumi, dan terus melangkah maju. Angkasa mengajar kita menghargai air, udara, ketertiban dan kehangatan. Ya, perjalanan ini akan sukar. Namun, dari langkah-langkah inilah masa depan dibina. Di sana, di atas, kita benar-benar melihat betapa kecil dan rapuhnya planet kita.
dan betapa pentingnya untuk melindunginya. Jika anda rasa menarik, sila langgan agar tidak terlepas episod baru. Kami sentiasa ringkas dan padat.